Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang telah diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Barang siapa yang bangun tengah malam, amalkan doa ini. Dan selepas itu dia berdoa, lepas diamalkan doa itu, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa aku." Ataupun dia berdoa dengan perkara yang lain daripada itu, nescaya akan dikabulkan permintaannya. Sekiranya dia berwuduk lalu solat, maka akan diterima pula solatnya. Ini di antara riwayat yang Nabi ajarkan apabila kita terjaga. Kita terjaga daripada tidur tengah malam itu, dan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Ataupun doa-doa yang lain, ataupun doa-doa yang lain yang baik, apabila kita bacakan, nescaya akan dikabulkan permintaan kita. Dan juga sekiranya kita selepas kita doa tu, kita ambil uduk, selepas itu kita ambil uduk lalu kita solat, maka solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.